Cara kita nak buat gradient color ataupun cara kita nak blend color. Okey, dekat sini cikgu akan tunjukkan cara kita buat warna awan lah. Warna awan. Kita ambil satu topik, kita akan buat warna awan. Okey, pada mula kita akan tukar brush kita kepada ni, airbrushing. Kita akan ambil soft brush. Kita akan ambil soft brush yang ini, soft brush. Kemudian size untuk soft brush ni kita akan ambil dalam 20% sahajalah. Kita ambil dalam 20%. Okey. Dekat sini akan ada 4 warna. Selalunya orang akan buat 4 warna, 3 warna pun boleh, 5 warna pun boleh. Kata pulang, tapi sebenarnya cikgu akan ajar pada pelajar cikgu hanya gunakan 4 warna sajalah. Kita akan pergi dekat roda warna kita. Kita akan ambil warna biru. Ya, warna biru yang ini. Warna biru yang sedikit pekat. Dia akan berada pada satu layer lah. Satu layer. Okey. Kemudian layer kedua adalah warna light blue. Okey. Dan seterusnya warna kuning. Warna kuning. Macam tu. And then seterusnya last kali adalah warna orange. Tu warna orange. So dah dapat 4 warna dekat sini. Dan macam mana kita nak blendkan dia? Okey, kita pergi dekat ni, simbol adjustment ni. Kita akan pergi dekat Gaussian blur. Bukan cikgu. Kita akan pergi dekat Gaussian blur. Dan kita akan swipe kita punya Gaussian blur ni ke kanan. Nampak tak numbers dekat atas dia mula bergerak. Okay, selalunya yang cantiknya kita akan tengok dalam 50% lah. 50%, 60%. Okay, jangan terlalu blend kuat sangat. Nampak? Nanti warna dia terlalu blend, dia tak cantik lah. Jadi kita akan ambil dalam 50%, 60% pun boleh. Dia tak terlalu blend. Okay, jadi ini adalah cara macam mana kita buat gradient color ataupun bagaimana cara kita mixkan 4 warna serentak. Okay. Lepas tu, bila dah selesai, kita dah boleh tutup kita punya adjustment ni. Dan selain daripada tu, ada juga soalan yang cikgu terima. Cikgu, macam mana kita nak tukar warna ni? Selepas kita dah buat efek begini, kita nak tukar warna ni secara total boleh. Kita pergi dekat adjustment yang ini. Okey, kita pergi dekat ruangan hue, saturation, brightness ni. Okey, cara nak tukar total dia adalah kita akan usik hue ni sahaja. Okey, nampak tak? Bila cikgu usik hue ni, warna dia akan berubah secara total. Okey, ini warnanya mengikut pilihan masing-masing lah. Nak warna yang bagaimana. Okay? Kadang-kadang ada nak warna dekat background bandar, kan? Dekat hutan, waktu tengah malam atau pulang. Ini boleh pilih lah gradient color bagaimana kita nak. Okay? Itu saja. Terima kasih.